Ini adalah salah satu bahan rahsia nak bagi mi kari special lebih sedap. Jual-jual mi kari, mi kari. Cili merah. Alhamdulillah. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozek TV. Hari ini Rozek nak buat mi kari special by Rozek TV. Okey, jom kita start. Untuk mi kari Rozek pakai ayam sebelah. Jom. Potong kecil-kecil. Bahagian tengah ni Rozek tak nak. Ni. Kita buang. Pisau Rozek pakai ni nama dia pisau Raja Wali. Boleh dapatkan dekat bawah video. Okay, bahagian isi. Ini ayam dah siap potong tadi. Basuh bersih-bersih. Buang dia punya bahagian beku. Darah-darah beku ni buang. Bila kita potong kecil-kecil, dia ada sepihan tulang. Jadi, basuh bersih-bersih, hilangkan dia punya sepihan tu. Ready untuk selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jom sahabat Rozek kenalkan bahan-bahannya. Dekat sini ada ayam yang siap potong. Okey, semua bahan ni kita perlu tumis. Ini kita perlu kisar. Ada bawang besar, bawang putih, halia, 4 sekawan, daun kari, serai, serbuk kari daging, serbuk cili. Kemudian ada white fish ball. Fish ball ni warna putih. Ada tahu puff ni. Tahu dia macam ni. Kentang yang dah siap rebus nanti kita akan lenyek, asam keping dengan santan kotak. Okey, ini bahan pelengkap dia. Kena ada mi kuning, sawi, tauge. 3 barang ni kita kena celur. Kemudian ada bawang goreng, limau kasturi, telur yang dah siap rebus, cili besar dengan cili padi hijau. Okey, mula-mula sekali Rozek nak celur dulu sawi, tauge dengan mi kuning. Untuk sawi, asingkan bahagian batang dengan daun sebab nak celur dulu bahagian batang. Bahagian batang ni sedikit keras. Masukkan. Bagi lembut sikit baru letak bahagian daun. Potong bahagian daun pula. Bismillah. Sekejap je bila dah masuk daun. Dah boleh angkat. Okey, nampak layu cantik tu. Kemudian celur tauge. Tauge pun sekejap je. Dah boleh angkat. Last sekali kita celur mi kuning. Celur ni sampai mi dia relai elok. Okey, dah relai elok ni, boleh angkat dah. Bismillah. Lepas angkat, bilas dengan air putih. Okey, bahagian celur-celur settle. Kisar bawang besar, bawang putih, halia. Okay, sekarang ready untuk kita nak buat mi kari. Masukkan minyak untuk menumis. Masukkan 4 sekawan kulit kayu manis, buah pelaga, bunga lawang, bunga cengkeh. Ni daun kari Rozek dah masukkan. Okey, masukkan bahan kisar. Bismillah. Tambah air.
Baki-baki ni yang sedap ni. Letak serai. Tumis sehingga naik wangi, dia garing. Mari kita nak bancuh rempah. Masukkan rempah kari daging. Semua. Serbuk cili. Air. Biarkan dia jadi paste. Dah jadi paste. Masukkan dalam tumisan. Bismillahirrahmanirrahim. Masak sehingga rempah pecah minyak. Okey. Ini pecah minyak untuk kali pertama. Kacau-kacau dia. Tambah air. Rozek bagi dia pecah minyak sampai 2 kali. Biarkan sampai pecah minyak. Dah pecah minyak cantik, elok. Minyak naik dekat atas, rempah dekat bawah. Ni dah cantik dah. Masukkan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Renehkan sekejap. Bila sampai step macam ni, Rozek suka tutup dulu. Bagi dia reneh. Sementara nak tunggu ayam ni masak, disebati dengan rempah, kita tumbuk kentang yang siap rebus. Tumbuk lenyek-lenyek manja. Ini adalah salah satu bahan rahsia nak bagi mi kari special lebih sedap. Kentang rebus yang dilenyek. Macam ni. Mari kita tengok. Okey. Ayam dah masak dah. Masukkan air. Untuk kuah sekali tu. Kentang kita lenyek tadi. Yuk pati ayam. Asam keping. Masukkan garam. Secukupnya. Letak perasa sikit. Bagi dia mendidih. Sekarang dia cair lagi. Kejap lagi dia pekat. Lepas kita bagi dia mendidih. Letak santan. Biarkan mendidih. Rozek bagi dia mendidih dulu. Lepas tu baru kita letak santan, fishball dengan tauhu. Mari kita tengok hasilnya. Oh, didih cantik tu. Kemudian masukkan santan. Bismillah. Okey, tinggalkan sikit je dalam kotak. Kacau-kacau. Bila dah masuk santan, kuah dia sahabat timba-timba macam ni. Baru hasil dia cantik. Bila dah sedikit pekat kuah dia, masukkan fishball dengan tahu pok. Okay, bagi dia sebati, lepas tu kita boleh angkat. Tak sabarnya nak makan. Alhamdulillah sahabat, kuah mi kari kita dah siap. Ini hasilnya. Rozek tak sabar nak makan ni. Kita angkat si kuah dia. Jual-jual mi kari, mi kari. Tu. Kita tengok dekat-dekat sikit. Bila kuah mi kari ni dah suam-suam, dia cantik. Dia pekat elok. Dah jadilah kita punya. Tengok tu. Macam tu. Lagi.
tu kuah dia. Masukkan kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Telur, cili merah, bawang goreng letak tengah-tengah. Alhamdulillah. Dah siap sahabat, mi kari special by Rozek TV. Makan pula time hujan, rezeki. Alhamdulillah. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Okey, Rozek nak makan kuah dulu. Okey, terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin tak sabar. Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kena dengan tekak Rozek. Oh. Jemput makan. Kawan adik. Tahu. Masya Allah. Rezeki. Makan sampai lupa nak suap cameraman. Cameraman nak apa? Bagi tahu. Dalam ni nak apa? Cili. Dengan telur je. Telur. Sampai terlupa nak makan ayam dengan fishball dia. Bismillah. Untuk cameraman. Lengkap. Kenyang sahabat, sepinggan penuh. Suapan terakhir.